Anugerah sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan ke-54 bukan sekadar simbol penghargaan tetapi menjadi langkah konkret dalam memartabatkan mutu pendidikan negara ke tahap lebih tinggi. Menteri Pendidikan Fadhilah Siddiq berkata sebarang perubahan besar dalam pendidikan bermula daripada unit paling asas iaitu bilik darjah, tempat guru dan murid berinteraksi setiap hari mencorak hala tuju pembelajaran sebenar. Dan apabila kita membicarakan soal reformasi sekolah itu, tidak ada tempat lain yang lebih maknanya sesuai, unik dan pasti juga memberikan kesan langsung kepada pendidikan dan pembelajaran anak, melainkan reformasi itu berlaku dalam unit yang paling kecil, unit yang paling fundamental di dalam sekolah, iaitu kelas masing-masing. Majlis itu bukan sekadar simbolik tetapi juga mengiktiraf guru cemerlang yang berjaya melaksanakan pembaharuan berimpak dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya tekuni setiap anugerah dan ada anugerah yang memang saya minta untuk ditambah kerana saya sendiri tidak sampai hati dan merasakan bahawa ini guru-guru yang perlu kita hargai. Pada majlis tersebut, penerima bagi anugerah khas pendidikan, anugerah guru inovatif, anugerah guru ikon, anugerah guru berwibawa, anugerah khas Bitara Bahasa serta anugerah khas Menteri Pendidikan masing-masing menerima sijil, pelak penghargaan dan wang tunai berjumlah RM3,000, RM1,000 dan RM500 mengikut kategori.